Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni ada yang kat depan ni adalah RGR Crystal. Sama set ni full set daripada Indonesia, bukannya daripada Malaysia. Kalau Malaysia selalu kita tengok jeruk, cicak dengan gamar. Tapi yang ni adalah RGR Endon daripada Indonesia, sorry. Dan kat sini kita boleh tengok owner motor dah buat data box macam data box punya ni full. Belakang kita boleh tengok lampu belakang dah macam Suzuki Bash. Tapi benda yang paling cantik dekat sini, dia nampak macam jerung tapi dia katik sikit. Dia katik sikit. Belakang, depan dengan belakang masih lagi guna sport rim apa ni? Sport rim bintang. Yang lain masih lagi nampak sama macam jerung Malaysia. Tapi motor ni dah banyak kali dah menang event. Korang boleh tengok dekat Facebook ataupun dekat TikTok lah. Berapa abang dah habis untuk motor ni? Lebih kurang RM6,000 lah. RM6,000 untuk cover set saja ataupun Semua sekali. semua sekali termasuk cat? Cat semua. Cat semua Ya. Okey. Pada satu soalan bang, ni besi apa bang asal dia? Saya nampak macam data box bang. Data box ni memang beli asal lah hari tu. Oh, memang data box punya, bukan custom. Ini custom lah kalau kira. Tapi Oh. itu model data box. Okey, bang. Sebab asal data box memang datang daripada TZM kan. Ya, jadi Suzuki data box kita tak pernah jumpa lagi. Kita buat custom lah. Cat mana buat bang? Cat Cat ini saya buat sendiri. cat semua buat sendiri lah? Mana Saya buat sendiri. 100% full abang buat sendiri lah? Semua saya sendiri. Okey bang, nampak memang cantik bang. Daripada buat banyak, kita nampak sebiji yang bukan daripada Malaysia bang. Okey. Okey, terima kasih bang. Okey, sama-sama.